SPRM beri tempoh tambahan 2 minggu kepada James Chai Jin Shen untuk bantu siasatan urus niaga ARM Holdings PLC bernilai ringgit Malaysia 1.1 bilion. SPRM menegaskan jika beliau gagal hadir, pihak berkuasa antarabangsa termasuk Interpol mungkin digerakkan. James Chai dikenal pasti sebagai individu penting dalam siasatan perjanjian kerajaan ketika Rafizi Ramli menerajui Kementerian Ekonomi. SPRM turut menawarkan menanggung kos penerbangan beliau ke Malaysia. Suruhanjaya menegaskan jika tidak bersalah, tindakan sewajarnya adalah tampil beri keterangan, bukan sekadar kenyataan di ruang awam. Kes ini berkait usaha kerajaan membangunkan keupayaan semikonduktor dan GPU bersama ARM.